الحمد لله الذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwanul muslimin, saya berpesan kepada diri saya dan mengajak tuan-tuan semua sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat insya-Allah. Tajuk khutbah pada hari ini ialah mendidik anak-anak menghadapi cabaran amanah besar rumah tangga. Ikhwanul muslimin, Islam amat memberi penekanan terhadap tanggungjawab ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Pendidikan bukan hanya untuk hidup selesa dan bahagia, tetapi membentuk iman, akhlak dan jati diri yang mampu menghadapi cabaran zamannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedarlah, mendidik anak-anak bukan pilihan, tetapi kewajiban syar'i yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memberi makan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi membimbing hati, akal dan jiwa mereka agar mengenal Allah, para rasul dan hari akhirat. Ikhwanul muslimin, zaman anak-anak kita hari ini tidak sama dengan zaman kita dahulu. Mereka hari ini terdedah kepada internet, media sosial, budaya luar dan pemikiran tanpa sempadan sejak kecil. Yang kedua, mereka hidup dalam arus maklumat yang laju, tetapi nilai semakin keliru. Yang ketiga, mereka diancam dengan pornografi digital, lucah, kandungan yang merosakkan akidah, gaya hidup bebas dan ideologi songsa. Justru kita tidak boleh lagi menggunakan pendekatan lama secara mutlak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan, "Allimu auladakum fa innahum say'ishuna di zamanin ghairi zamanikum wa khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Maksudnya, didiklah anak-anakmu kerana mereka akan hidup pada zaman yang bukan zamanmu, dan mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zamanmu. Maksudnya, prinsip agama tidak berubah, tetapi pendekatannya perlu disesuaikan. Kita perlu bijak menggunakan laras bahasa dengan anak-anak, memahami keperluan mereka, berinteraksi dengan hikmah, bukan lagi marah-marah. Ikhwanul muslimin, sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita perlu tahu beberapa cara mendidik anak-anak mengikut zamannya. Antaranya ialah, pertama, tanamkan iman sejak kecil lagi. Didiklah anak-anak mengenal Allah sebelum mengenal dunia. Ajarlah kalimah tauhid, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kisah-kisah para nabi dan para sahabat sebagai inspirasi hati. Yang kedua, jadilah suri teladan yang hidup. Anak-anak tidak membesar dengan nasihat, tetapi dengan teladan. Anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Ibu bapa yang menjaga solat, berlemah lembut, sabar dan menjaga adab akan ditiru dan dicontohi oleh anak-anak. Yang ketiga, gunakan teknologi untuk mendekatkan anak-anak kepada Islam. Ajak anak-anak menonton video ilmiah. Gunakan aplikasi belajar Al-Quran. Ikuti kelas dalam talian dan ajar mereka memilih konten yang baik dan sesuai. Jangan biarkan gadget membesarkan anak-anak. Letakkan sempadan. Yang keempat, fahami jiwa anak-anak. Anak-anak perlu didengar, bukan hanya disuruh. Berbuatlah dan beri ruang mereka meluah. Anak-anak yang difahami akan lebih mudah dibimbing. Kelima, doa siang dan malam. Doa adalah senjata ampuh ibu bapa. Nabi Ibrahim AS pernah mendoakan anak-anaknya walaupun mereka belum lahir, seperti mana yang diajar dalam surah Ibrahim ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan juga dari zuriat keturunanku. Ya Allah, perkenankanlah. Demikian juga dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Artinya, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Ikhwanil muslimin, kisah Luqman Al-Hakim dan nasihat kepada anaknya sangat sesuai untuk diangkat sebagai sandaran. Luqman Al-Hakim telah memberikan nasihat-nasihat besar kepada anaknya, yang antara lainnya menyebut jangan syirik kepada Allah. Yang kedua, taat kepada ibu bapa. Yang ketiga, dirikan solat. Yang keempat, berbuat baik. Yang kelima, bersabar dan tidak sombong. Di sebalik kisah yang besar ini tersimpan ibrah penting, yaitu seorang bapa yang baik bukan sekadar menyara dan membesarkan anak-anak, sebaliknya menanamkan nilai tauhid dan akhlak sejak awal lagi. Selain itu, kita perlu sedar bahawa anak adalah amanah yang besar untuk dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang soleh akan menjadi penyambung amal selepas mati. Sebaliknya, anak-anak yang liar akan menjadi punca siksaan kita di akhirat. Maka, janganlah kita lalai daripada amanah dan tanggungjawab besar ini. Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Maksudnya, apabila mati seorang manusia, terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ibu bapa yang bertanggungjawab dan amanah, serta menjadikan anak-anak kita penyejuk mata memandang dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari istri-istri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang yang mahu bertakwa. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh
dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima risyuat, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan, khususnya zakat. Justru salurkanlah infak anda, sama ada zakat ataupun wakaf, kepada Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui, agar mereka yang kurang bernasib baik mendapat pembelaan sewajarnya. Pada waktu ini, sebahagian saudara kita umat Islam sedang menanggung kesusahan, khususnya di Palestin dan negara-negara yang ditindas serta berada dalam konflik peperangan. Justru, marilah kita terus berdoa agar saudara-saudara kita di sana diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan serta kemenangan. Dalam masa yang sama, ulurkan pertolongan dan bantuan yang diperlukan melalui pihak-pihak yang berautoriti dan sah bagi meringankan bebanan, kesusahan dan penderitaan yang sedang mereka alami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.